Kita senang, kita susah. Ni ada orang tai benar dia pegang bai'ah. Tai tak benar mula nak hunggar lah kelai. Orang bulan Ramadan orang perang. Kita bulan Ramadan duk musarak cakap nak lari. Lagu mana ni kita? Musarak lagu mana cara nak lari lepas pada Ramadan ni kita lari. Kita lari ala kelai. Jangan tuan-tuan. Kita kalau setiap pemilihan bila berlaku benar kalah kita nak tubuh parti baru, jawab dia 2 tahun sekali timbul parti baru. Sebab dalam parti ni 2 tahun sekali ada pemilihan. Hak kalah buat parti baru pula. Hak kalah buat parti baru pula. Betul ke lagu tu? Ya orang lain 4-5 kali kalah, duduk sekali tak ada apa-apa, kita buat apa je lagu tu? Kita berjuang kerana Allah ke kerana apa? Biar jawab soalan ni. Kita berjuang kerana Allah ke kerana apa? Kita berjuang kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana pangkat, bukan kerana harta. Orang berjuang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimah Allah menjadi kalimah yang paling tinggi. Orang ni saja Nabi sebut orang berjuang fi sabilillah. Jangan kerana orang. Ada orang dia berjuang kerana orang. Amo baik dengan dia, amo masuk hati dengan dia. Kita jangan turut orang, kena turut Islam. Kalau kita turut orang sehingga kita langgar perintah Allah, Tuhan sebut oleh Quran, seksa kawan baik pun balas dengan kawan baik. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Boleh tengok dalam ayat 67 surah Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Pada hari kiamat kelak, sahabat-sahabat qarib setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan kepada takwa, kepada iman dan amal soleh. Hak ni saja yang tak musuh seksa. Kalau berdasar kepada iman, berdasar kepada amal soleh, kita baik atas dunia, di akhirat pun kita baik juga. Tapi kalau kerana lain seksa, kita akan bermusuh. Ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amba nak jelaskan, Yeslahir kita dengan DAP ni ki apa? Ki hudud tuan-tuan, kena ingat ki hudud. Kita dengan UMNO balah ki hudud juga. Ki hudud bukan berebut jawatan, ni kena faham molek. Bukan berebut kuasa. Kita nak tegakkan Islam, di antaranya hudud. 12 hari bulan 3. 3 orang wakil kerajaan negeri dijemput untuk beri taklimat kepada ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat di bangunan Parlimen. Ambo, Datuk Taqiyuddin, Datuk Dr. Fadli pergi bagi taklimat di bangunan Parlimen Pakatan Rakyat. Bentang kita akan buat pindaan Kanun Jenayah Syariah 2 pindaan 2015. Kita akan bawa dalam Dewan Negeri. Kita beritahu yang akan bersidang 16 hari bulan 3. Jangkaan kita sebut waktu itu, undang-undang ini, pindaan ini akan dibawa 18 hari bulan, pengundian akan diadakan 19 hari bulan. Bila kita sebut, DAP rakyat selalu dia tak setuju. Dia tak setuju kita bawa hudud dalam Dewan. Kita kata dia tak setuju pun kita nak buat.
Kerana ini asas perjuangan kita. Dan kita sebut bahawa pindaan ini sebahagiannya adalah kita ikut pandangan-pandangan orang bukan Islam sendiri, termasuk DAP. Di antaranya, iaitu hudud hak dulu. Kita lulus tahun 93, orang bukan Islam diberi pilihan. Nak berhukum bahawa undang-undang hudud pun boleh, undang-undang sibir pun boleh. Tu kena ingat. Tahun 93 dulu. Jadi orang bukan Islam kata apa? We pilih dia, patut. Dia ni tak terlibat langsung. Tu pandangan dia. Biar orang Islam sudahlah. Maka kita ambil kira pandangan dia. Kerana memang ada pandangan ulama berdasar kepada firman Allah Ta'ala. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Kalau orang bukan Islam yang melakukan kesalahan datang pada kamu Muhammad, hukumlah mereka atau kamu berpaling daripada mereka. Mana biarkan mereka berhukum di bawah undang-undang mereka. Kita kata tak apalah, kita ambil pandangan ni lah. Pasal nak suruh lunak sikit. Dalam pindaan ni, kita kira hanya kena orang Islam saja. Orang bukan Islam tak kena dan tak boleh nak pilih pun tak boleh. Tak terlibat langsung. Tak terlibat langsung. Jadi kita kata patutnya dia kena setujulah. Sebab kita bagi ke arah yang lebih baik dan mengikut apa ya? Orang dia sendiri sumuk juga sebelum ni. Dia kata dia tetap tak setuju dengan hudud dan tidak akan menyokong. Dan dia tak setuju untuk bawa, dia akan menentang. Patut siri balas mana? Kita rakyat lagi. Hudud ni sebelum daripada Pakatan Rakyat lagi. Nak rakyat kita. Rakyat. Tahun 93 Pakatan Rakyat tak ada lagi. Hudud kita lulus dah. Jadi apa yang nak halang kita? Sedangkan dalam perlembagaan Malaysia sendiri, sebut belakang depan dia. Dalam perkara 3 perlembagaan Malaysia disebut Islam adalah agama bagi persekutuan. Manakala agama-agama lain bebas diamalkan. Jadi kalau kita tak benar hudud untuk orang Islam pun kita tak benar, arti jadi terbalik perlembagaan agama lain bebas amal. Agama resmi tak boleh, agama persekutuan tak boleh amal. Sedangkan perkara sebelah perlembagaan persekutuan menyebut setiap orang berhak menganuti dan mengamalkan kepercayaan agama masing-masing. Ni kepercayaan agama Islam. Dia duk main tak setuju, duk main begitu. Tak setuju. Kita kata tak setuju pun kita nak bawa juga. Dia kata kalau bawa juga pecah dia tu. Ingat dia kata negeri dalam Pakatan Rakyat ni ada 3 negeri. Ada wakil ayat wakil cek lagu tu. Ahli parlimen. Amat tak sira ayat siapa lah. Hak Melayu pula wakil cek lagu tu. Hak Melayu wakil cek lagu tu. Lepas pada tu hak Melayu Johor Tindal. Kelantan, Pulau Pinang, Selangor. Kalau bawa juga dalam dewan ni akan pecah Pakatan Rakyat. Amo kata tak sah kecek asal pecah. Sebab kalau kita tak bawa dalam dewan ni, akan pecah dulu daripada Pakatan Rakyat. Sebab ini janji kita dengan rakyat. Dia amo kata tak ada apa pun yang mengikat kita. Untuk kita mendapat persetujuan daripada 3 parti dulu baru kita boleh bawa. Tak ada janji apa. Dia kata ada. Dia kata ada. Bila dia kata ada, Datuk Mustafa Ali kata baca molek. Dia kata ada lemanek musyarat. Ada, baca molek. Dia baca lah. Orang DAP wakil ayat dia baca. Baca-baca. Rupanya bukan keputusan itu pandangan. Pandangan Lingua Ing. Dia kata kalau 3 parti tak setuju, gapo-gapo tak boleh buat. Tapi tak ada persetujuan, parti lain tak setuju. Jadi Datuk Mustafa Ali kata baca molek, pandangan lain, keputusan lain. Senyap lalu tak jawab patah habuk. Itu pandangan. Bukan ada keputusan. Senyap lalu.
pandangan tidak semestinya keputusan. Dia nak main tegah. Kalau tiga-tiga parti tak setuju tak boleh. Ambo panah. Ambo tanya dia. Kerajaan Pulau Pinang lulu pilihan raya kerajaan tempatan dalam Dewan Negeri tu bila PAS setuju? Tu jawab mari, bila PAS setuju? Bila PAS setuju? Kita tak setuju. Bapa buat dia tak? Tak jawab. Jadi kita kata ke mana-mana pun kita bawa. Dia pun ke mana-mana pun tak setuju. Tak apa, sama ke mana-mana. Musyawarah berhenti dengan lagu tu. Jadi ni tuan-tuan, biar tahu. Tiba-tiba orang kita mari nak simpati dia menyokong di AP ni apa ni orang kita ni. Ni soalnya. Ni apa cerita benda hak berlaku. Bukan kita berebut jawatan, tidak. Kita mempertahankan Islam. Orang kita sendiri ia serang pimpinan kita. Bela di AP ni apa dia? Siapa nak tubuh parti baru ni apa? Ni tuan-tuan kena faham benda ni. Kita berjuang kerana Allah. Sebab tu ayat turun berkenaan dengan perang Badar. Bila Allah Ta'ala bagi pertolongan kepada tentera Islam. Walaupun tentera Islam sedikit. Dengan pertolongan Allah. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Demi sesungguhnya Allah telah memberi pertolongan kepada kamu mencapai kemenangan di dalam peperangan Badar. Sedangkan kamu berkeadaan lemah. Bilangan sedikit, kelengkapan tak ada. Fattakullah, naklah kamu bertakwa kepada Allah. Kita kena bertakwa, Tuhan tolong kita.